Lepas tu korang tengok sorry Bella tunjuk kejap. Korang nampak ni. So Bella punya darah macam tu. Ingatkan kencing kotor tapi lepas tu Bella kan semalam kan jaga Alif kan. Kebetulan Bella jaga Alif. Lepas tu Bella turun. Lepas tu Alam, adik ipar Bella ada dekat ward. Lepas tu Bella ambil urine. Doktor ingatkan macam Bella punya darah tu sikit-sikit. Rupanya banyak macam tu. 3 hari result keluar. Dan kalau tak okey juga, dia kalau batu karang dia boleh keluar ataupun Bella kena operate. Doktor takut suspek lain, ada kemungkinan macam buah pinggang, ada kemungkinan macam kanser. Bella dalam masa yang sama semalam Bella kena kencing darah macam tu. So Alif tak tahu, dia tak tengok pun daripada semalam lagi.